Annyeonghaseyo 여러분. Nak pergi ni. So lepas tu kita orang nak buat apa tu? Food color challenge. Kita orang akan beli berapa jenis colour? 5 color. 5 colour. And each of us kena belilah any food or any drink yang colour yang kita pilih tu. Tapi kita orang takkan tahu makanan apa yang kita orang beli. Nanti kita macam surprise kat sini. Surprise. Ya. Lepas tu kita akan pilih 5 color. Okay, kau nak decide colour apa? Red, Red, green, green, pink, pink, yellow, blue. black black satu. Okay, black. Ada 6 6. Okay, so ada 6 colour. So kalau kau nak tahu tapi apa yang kita orang beli, stay tune lah, stay tune. see you guys later. Kita ambil bakul dulu. Ni satu, ni satu. For you. For me. Oh my god. For her. Let's go. Kita tengah cari tempat untuk makanan. A few moments later. Okay, now aku connect. Kau kat sini dulu tau. Kau jangan pergi kat aku tau. Sampai ni selalu this one. Tapi kalau macam ambil ni, yang kita sama. Nanti ada 2 cookies. Sebab tadi kan yang red, I dah ambil cookies tu. So kena ambil cookies. Should I take this problem? Kita ambil dulu. Kalau kita tak jadi, kita tak balik. Is yellow color and I rasa I tak cukup. I rasa I nak something sweet. Kan I think kalau ambil semua biskut macam tak best. She's tak fine lah kan. Sebab everything biskut. Itu mesti dia beli biskut juga. So I don't know guys. Easy guys. Pilih apa tu? Pilih apa tu? Tak siap. Is yellow color and I rasa I tak cukup dah. I rasa I nak something sweet. That's it. Guys, I think for you maybe I will ambil ni. Because I love this so much. Jadi you know I ambil ni. Tapi kalau ada lagi sama lagi. Macam yellow. Whatever. I will consider this yellow. Color wait and also blue. Saya nak benda yang macam cliche. Saya nak kena benda-benda yang tak pernah cuba kan. So I think I don't know guys. Boleh tak kalau kalau ambil masih semua kali kita keluarkan yellow, pink, semua tu kan. Tapi mana bisa. Korang pernah makan tak? Ini legend, sumpah legend gila. Sumpah ayah. Satu pick 6 stars of food. Semua dah jumpa. And harap sama dah dengan Nisa. So let's mayo. And then kita nak buat challenge. Bye. Sudah sampai. Masak. Kawan apa yang dia beli? I'm so excited. Guys, kita I'm so excited nak tahu benda lah. cuba teka. Okay. Mana? Sumpah tak nak beli apa sebab takut ahli aku ambil benda yang sama. Saya rasa tak fun lah kan. Masa I ambil tu, I rasa macam I think this one tak common sangat. Nisa takkan pilih. I akan pilih benda yang macam aku sendiri tak pernah makan. Okay, as for me, Nisa pun beli benda-benda yang tak boleh makan. Taklah semua certain. Saya rasa macam mungkin benda tu kita akan try lah kan. Sebab kita kan tak pernah makan. Okay, so Okay, first colour. Nak pick colour apa? I think I Sebab want kau suka pink. yes, pink. Okay. Pink, what is pink? Okay. Sekejap. 1, 2, 3. Guys, sama guys. Sama. Maksudnya kita ada chemistry. Sumpah Bin, Tak expect. tadi
Sebenarnya banyak je pink kat situ. kita nak pink lain. Kenapa kena buat macam benda ni? Macam okey juga benda-benda ni. Tak tahu tak kenapa I pilih ni. Sebab I nak konjack, tapi konjack yang sedap. Warna purple dia betul-betul purple. Lepas tu I macam, wah, aku nak pilih apa? Lepas I nampak yang ni. Asal aku tak sorok yang tu. Lepas tu I macam, boleh ke pilih ni? Sebab dia macam hint of Pink purple. Jadi kita orang cuba pilih yang sama. Okay, jadi Okay, pink fail. pink fail. Tapi kita akan makan sekarang. Buka satu. Satu je lah. Sebab benda sama. Okay, pink. Okay lah. Okay, saya ni I makan konjack yang apa? Grape Grape. Dia grape tu sedap. And then ini kita, aduh, asal lah. Oh, patang. Dari situ dah kita bertumpang sebab ikut. Okay, Okay, so let's try. yang ni lychee kan? Ini peach. Peach eh? Peach ni peach flavor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bagus ke? Bertan 5. You saw? 9. Macam mana suka peach? Sedap. I atas keputusan ni. Nanti kalau dia sejuk lagi sedap. Tapi dia 5 sebab dia konjack. Kenapa kan? Tak tahu. Kenapa sekali ke? Tak ada idol yang makan ni. Okay, packaging dia. Packaging dia Untuk rasa dia. okay lah. Untuk warna pink, I think okay je pink. I think this one is pink. Yep. Rasa dia pun sedap. Kau tak? Tak, Tak ada makanan untuk ni? tak ada. Kau tak suka? Biasa je. It's okay tak? Next Next one colour. Okay, untuk colour black ni I feel yang sangat nostalgic. Kalau kau nampak kau muka macam ni macam kecil-kecil dulu. Macam tu. Okay, 1, 2. Oh, dia bola yang ni. This one. Kan? Dia keropok. Dekat rak tu warna black bersusun dalam atas bawah. So aku macam ambil je lah ni. Yep. So this one is mine. Rasa ada punya. Oh my god. Yang ni I ambil flavor babi. Siapa yang beli ni? Sama. Kali beli yang dalam botol. Oh, yang ni tu. Sedap. Yang ni mak love. Ni mak tu. Mak suka. Oh, okey je. Mak suka pun. Pas makan. Nah, Okay, next untuk this one. Gigi boleh? Air. jadi kita share dah. So I pick this one. Silap lah guys, patutnya bawa gunting. Tapi tak bawa gunting pun. Ayah kan ada hebat. Melelele. Malay. Aku engkau lah. Ini kau punya. Is it? Sedap kalau sejuk lagi sedap. Ni apa? Sarsi. Patutlah. Sarsi. Literally sensasi je. Kan? Tapi it's good kalau dia sejuk. And kalau dia dah jadi ais macam ice cream Malaysia. So, untuk keropok tadi I rate 10 over 10. This one is 8 over 10 sebab dia tak sejuk je. Untuk keropok 8 sebab macam biasa. Dia macam biasa. Yang this one tak suka sebab tak sejuk kan? 6. Okay, so tapi untuk packaging dia untuk black okay. Let's move to the next color. Kau pick pula. Okay, I pick green. Green. Ikutnya saya. Okay, jom tekan. Okay, 1, 2, 3. Huh? Oh, tak sejuk. Tak sejuk. Okay, ni pun sangat nostalgic. Yang ni dia, this one is not nostalgic tapi
This one punya Milo. Dia ais ya? Ais. So bila you minum, I tak tahu rasa. Saya berangin-berangin So saya akan makan dia lah. Ritma yang This one actually macam ini masa zaman sekolah kita orang dulu kau beli dekat kedai apa? Kedai Cik Leha. Ya. Dia cocok dengan ni guys. Dia macam Dia tomato sauce. Nak buka ke? Boleh. Tak payah apa. Tak payah. So ni potato. Aku suka bau ni. Dengar. Tak cocok dengan ni, dia macam lagi asam-asam lah. Tapi malas aku tak sebab anting benda-benda ni. So that's green for me. Okay. Green for me. I beli air ni sebab apa? Macam jadi nak test nak try tercekik macam mana kita ada air tau. Sekejap. Aduh mak tak ada straw. Keluar ais lah. Kau angin. Dia macam ada mint tu. Yang membuatkan dia rasa segar sejuk. Kan? Tak tekak rasa macam macam tu. Tapi kalau sejuk sumpah sedih gila. Dia macam refreshing. Dia macam tu. Sedap. Sikit guys, makan macam-macam. Okay, red. Untuk Milo 8 sebab tak sejuk. Dia keropok 10 sebab I love it. Dan ni 9. Satu sebab tak sejuk je. And dia 9 sebab dia sedap. Yang tu I love it. 8 sebab dia kering. And kalau cicah sos pun dia suka kering. Ya. Mak suka je nak. So enough for green. Enough for We move to what colour? red. Red. Okay, sebenarnya red dia terlampau banyak. Ya, serius. Macam sebenarnya yang sedap kan? Dan ni so ni macam red paling banyak. Okay, red. Tak nampak? 1, 2, 3. Tak salah. Kacang. This one red velvet cookie. Saya tak pernah makan. I rasa benda ni unik sebab dia tak ada unik sangat. Tapi I rasa alah biskut. Tak nak. Kita pilih nuts. Macam bosan lah saya pilih biskut. Tapi saya pilih This one biskut. is red velvet Sebab I tak pilih biskut. Kau tak dekat kering makan biskut. So macam tu lah. Tak satu je. Okay, kita pilih red ya. Red layang. Ni bukan aku nak suka. Sedap lah. Nak rasa? Betul. Oh, banyak orang. Sedap. Ni macam Dia masih crunchy. kacang tumbuk. I thought dia tak crunchy Tapi tu. version Dia dah kimpal-kimpal. pistachio kan? I rasa hint of pistachio banyak. Sedap. So for me, I bought red velvet cookies. Makcik Naraini, please collab with me. Okay, rasa. So jarang dah makan biskut red cookies pula. Red velvet. Selalunya waktu raya. Oh, dia ada banyak paket guys. Satu, ada 3. Very convenient. So dalam satu paket ada 2 lah. So that's it. Tak lah, ada 4. Kecil-kecil. Bau sedap. Dia macam bateri tapi bukan bateri yang Bau dia red cookies tak? Red cookies. Red velvet. Red velvet. Rasa dia dah dia rasa menyesal. sorry Makcik Nuraini. Minta maaf, tak nak collab. Tak nak collab. Dia saya okay.
Aku tak nak habiskan, boleh ke? Boleh. Tapi dia macam untuk beli lagi, untuk repeat, tak. Tekakku. Senang je buat macam ni. Next ni nak blue ke nak yellow? You choose. Yellow. I love my yellow. I love my yellow tu. Sama ke? No? Okay. 1, 2, 3. This is my favorite Mr. Potato. Honey cheese. I buat nyam. Okay, selalunya beli nyam yang warna pink kan. Tapi I tak tahu sebenarnya dia ada beza ke tak. Rasa dia, coklat dia, I rasa lain. Tapi maybe sama. Packaging dia packaging je. So I choose yellow lah. Sebab sedap dah. Oh betul. Kau try pun tak. Dah try dah makan. Dah nak kenyang. Kau pernah makan tak ni? Tak ke? Aku tak pernah makan honey cheese. Sedap. Dia macam savory, lepas tu rasa manis-manis savory. Lah sedap. Sedap. Will buy again? Yes. Definitely yes. Okay. Next. This one is. Buka satu je lah. This is thick. Dia bukan nyam-nyam yang kita celup coklat dan ambil. Terus ada Apa tu? Ni stick. Oh, Selalu kan macam stick. colourful tu. Macam cereal tu. Faham. Just Oh, kalau yang warna merah tu dia macam letak yang warna-warni tu kan? okay, cicak sama-sama. Tapi okey. Coklat dia sedap. Walaupun dia murah, tapi coklat tak rasa murah sangat yang murah berminyak tu, faham tak? Dia ada rasa flavor coklat tu yang strong. Ya. Kalau korang pernah macam ada lori pula, motor yang jual macam-macam snack tu lalu depan rumah korang, macam ada benda ni kan? Habis. Ambil. As. One is blue. Ya Allah, semoga tak sama ya Allah. 1, 2, 3. Sebungkus kau beli. Oreo strawberry. Oh yeah, this is our blue. Dan ni I tahu dia ada, tapi I tak pernah rasa. I rasa selalu makan yang vanilla and then coklat tu jarang. Tadi kalau ambil ni, tapi aku macam takut kau ambil sebab dia macam Oreo, faham tak? Punya kesabaran tak tinggi. Cut. Dalam dia warna pink ke? Haa. Wow. Tahu dia sedap. Strawberry. Strawberry. Oh. Sedap. 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 Dia punya cream strawberry sedap. Dia tak manis. Sedap. Sedap. Dia balance dengan cookies dia yang pahit tu. Dan strawberry tak manis sangat. Sedap. Boleh beli lagi. Nampak ni. Strawberry dia. So my blue is lemon tea. Saya pun nak elakkan sikit. Sangat common je lemon tea. Kita buka satu je lah. Lemon tea masih sedap. I can't deny that. Masak apa? I suka lemon tea tapi kalau sebut dia masuk ada ais. Tapi kalau minum begini kita kurang sikit lah. Yuk je.
Okay. Okay guys, so that's all for today. That's Content all. kita main challenge colour-colour. Okay, so kau rasa content ni best ke tak? Best. Best. Sebab dia macam boleh makan. boleh makan-makan. Lepas tu surprise. Macam And then- kita tanya dia beli apa macam tu. Masa kita nak pilih tu, it's very challenging guys. Yeah. Kita kena fikir dia ambil ke tak, ni common ke tak. And then Tapi kita ada footage yang kita orang pilih-pilih barang. So nanti kita orang masukkan sekali. okay, that's it. See you guys next content. Kita pergi matcha hunting dah, colour challenge dah. Rasa kita kena buat Takkan buat a day. a day in our life. Okay, pagi kita pergi sarapan, tengah hari kita pergi shopping, petang kita pergi jogging, Malam kita main gym guys. malam main badminton. Gym. Tak nak. Aku lagi rela badminton. Okay, mana Okay, kita ambil. tak apa pikir sebab kita orang tak pernah pikir sama-sama lagi. So kepada Pak An, Pada please, Pak An, tolong dengar konten ni sampai habis sebab Sebab kita orang nak ada ajak- collaboration. kita nak ajak lawan picker. Okay, 2 lawan 1. Kita tahu dah kita akan menang. Siapa kalah balik belanja apa? Mokis. Mokis dekat Majestic Lab. Oh. Pak An dengar konten ni sampai habis. So kalau nak pergi main nanti standby je duit. Kita tahu yang kita memang akan menang. Kita tak naklah cakap besar tapi Macam nak suruh bersedia je lah. tak adalah hebat. Tapi kita hebat lah. Okay. Okay guys, so that's all for today. Bye. Bye. Ada nak sarung cincin itu yang paling penting. Ada benda yang lain ke? Aku